Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala abil qasimil amin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima uqlid wal khatimi lima sabaq. Nasiril haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirabbil azim wa rasulil karim wal malaikatil muqarrabin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya rasulillah khuzbadi khalat billati adrikni. La ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulkul hamdi wa yumitu ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Dengan izin dan kurnianya dapat kita terus perkongsian kita pada malam ini. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, yang saya hormati lagi saya kasihi pengurusi Barisan Al-Jatan Kuasa, yang saya hormati lagi saya muliakan tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, barisan asatizah, yang bagi datuk datin, tuan-tuan, puan-puan mata Allah sekalian. Sihat kan semua? Alhamdulillah. Pak Akut okey Pak Akut Oh, saya kalau tengok Pak Akut ni saya semangat sikit. Baik tuan-tuan. Apa kita nak bincang malam ni tuan-tuan ni? Saya ingat Tuan Imam kita tadi tuan-tuan ni dia mungkin terlupa satu doa. Lalu kita baca tuan-tuan ni. Daniel ni tak baca. Lalunya kita baca tuan-tuan, apa dia tuan-tuan? Mesti kita baca tuan-tuan, Allahumma barik lana fi wasya'ban wa balighna Ramadan. Betul tak? Tapi kenapa kita minta tuan-tuan apa doa ni? Dan kita baca tuan-tuan selama 3 bulan tuan-tuan. Kita minta wa baligh Ramadan wa balighna Ramadan. Apa maksud tuan-tuan ni? Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab, Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Dan pastinya tuan-tuan, mau tak mau tuan-tuan, insya-Allah panjang umur kita, rezeki kita. Kalau tidak hari Khamis dengan Jumaat ni kita akan sambut Ramadan. Saya bincang sikit fokus pada hari Ramadan ini tuan-tuan. Apabila kita sebut Ramadan ni tuan-tuan ni, doa ini tuan-tuan, kenapa kita baca wa balighna Ramadan ini? Kita nak minta Allah pertemukan kita bulan Ramadan. Belum tentu tuan-tuan ni, walaupun kita rasa kita duduk ni, puasa kita mungkin 4 hari, 5 hari lagi, tapi belum tentu kita boleh sampai ke tidak. Kita tengok tak sahabat kita tuan-tuan ni, saya pun lupa nama sahabat kita tadi. Siapa? Yang baru meninggal sakit jantung. Yang baru kita ingat bulan lepas, betul tak? Rajin semuanya asal kita punya sahabat kita arwah tu tuan-tuan Tapi meninggal sebab yang dekat Shah Alam tunggu anak dia, tak silap saya dah tuan-tuan ni, cerita ni meninggal tuan-tuan, umur berapa tahun ni? 54 tahun. Jarak dia nak sampai ke bulan Ramadan berapa lama tuan-tuan ni? Sebulan setengah je. Sampai tak tuan-tuan? Tak sampai. Dan baru-baru ni tuan-tuan, semalam saya ingat minggu 2 hari lepas saya sembang dengan jiran Said pun sama tuan-tuan ni. Kelang kabut pagi tu saya tengok dia nak pergi kita ziarah kawan dia meninggal. Ziarah kawan dia meninggal, saya tanya dia sakit apa Said? Rupanya kawan rider motor dia, teaser dia tuan-tuan bawa 900cc. Meninggal dekat Johor tuan-tuan. Saya ingat pun tuan-tuan tahu cerita ni kot. Saya pernah cerita juga kot ni sahabat kita Said yang jalan 212 ni. Saya tanya kenapa Said ni? Dia bawa dengan isteri dia tuan-tuan ni, isteri dia bonceng belakang. Saya fahamkan oleh Said cerita dengan saya, dia ada serangan jantung. Kalau ikut video tu dia kata dia dah tumbang macam tu. Serangan jantung atas motor, tumbang, melanggar divider, isteri dia terlompat ke depan, pecah kepala. Dua-dua mati tuan-tuan. Maksudnya tuan-tuan kalau Allah nak ambil nyawa kita tuan-tuan sekali je habis tuan-tuan. Kawan saya tuan-tuan microslip tuan-tuan, tertidur 1 saat terlepas kereta habis tuan-tuan. Maksudnya tuan-tuan wallahu a'lam tuan-tuan, kalau Allah izinkan kita buat pada bulan Ramadan ni tuan-tuan, tolong pastikan kita buat yang terbaik. Belum tentu tuan-tuan ni 2027 ni adalah masa kita. Masa ni tuan-tuan ada 3. Lalu kita sebut masa lepas, masa sekarang dan masa depan. Masa lepas tuan-tuan, malam tadi pun kita tak boleh ambil dah masa kita.
Tetapi tuan-tuan, yang ada kita ni hanya masa sekarang saja. Esok belum tentu masa tu masa kita. So kalau Allah izinkan kita tuan-tuan untuk duduk pada bulan Ramadan pada hari Khamis ataupun Jumaat ni tuan-tuan, kita kena buat yang terbaik. Wallahu a'lam tuan-tuan. Sebab ini bulan rahmat, penghulu pada segala bulan dan sebagainya. Statistik tuan-tuan di Malaysia, berapa ramai tuan-tuan di Malaysia? Population kita lebih kurang 34.1 juta orang. Orang Islam kita di Malaysia lebih kurang 65%. Lebih kurang tuan-tuan, dia punya calculation dia lebih kurang 22.4 juta orang. Orang Islam kita di Malaysia. Lebih kurang tuan-tuan, itu DOSM punya statistik. Kita mengharap tuan-tuan kalau puasa hari Khamis ni ataupun puasa hari berjumaat ini, kita minta Allah pertemukan kita. Kita antara orang Malaysia yang terpilih, Allah pilih kita untuk menyebut Ramadan kita pada kali ini. Baik ni tuan-tuan, saya pergi sikit yang keluar tuan-tuan. Apa negara tuan-tuan? Negara mana yang paling tinggi berpuasa tuan-tuan? Di segi haus jam tu berapa lama? Kalau ikut statistik pada tahun 2024 tuan-tuan negara paling lama berpuasa adalah di daerah Nuuk, di negara Norway. Berapa lama dia puasa tuan-tuan ni? Lebih kurang 17 jam 52 minit, hampir 18 jam. Maksudnya tuan-tuan dia hanya 4 jam saja. Lama tuan-tuan, lama. Negara mana yang paling pendek berpuasa? Adalah di Cape Town, Afrika Selatan. Dia hanya berpuasa 12 jam 30 minit. Itu statistik pada tahun 2024. Malaysia tuan-tuan, lebah gelap. Kita ni tuan-tuan dia cantik ngam-ngam. Berapa lama tuan-tuan average kita berpuasa? Lebih kurang 13 jam 25 minit saja. So tuan-tuan, kita ni tak banyak sangat tuan-tuan, taklah tinggi sangat, taklah rendah sangat. Kita ni cantik-cantik je 13 jam 25 minit tuan-tuan. Dan kalau kita sekarang ni tuan-tuan, tolong hati-hati sikit dengan sudut pandang puasa. Saya kadang-kadang tuan-tuan ni 2 bulan lepas saya semayang solat asar tuan-tuan lagu raya ringtone pun dah keluar lagu raya. Puasa lagi 2 bulan kan. Maksudnya tuan-tuan berapa ramai tuan-tuan Allah bagi izin berpuasa, dia hanya rasa transit saja puasa tu. Dia duk fikir raya. Ada juga tuan-tuan orang duk fikir sekarang ni, kita makanlah lebih sikit tak apa, dia kata minggu bulan depan nak puasa dah. Dia duk fikir tuan-tuan sebab nak kuruskan badan. Nanti kita boleh kurangkan badan. Makanlah apa tuan-tuan. Hati-hati dengan niat kita tuan-tuan. Ada juga yang tuan-tuan dia duk fikir dah ni, pasal Ramadan mana yang akan semua ni cool viral dan sebagainya yang akan bawa ni. Dia duduk fikir dia fikir bulan puasa mana nak target ni, nak pergi mana ni, makanan mana yang sedap ni, nasi Arab mana yang sedap ni. Ni Masjid Syekh dekat Dataran Shah Alam ni tuan-tuan, macam-macam nasi dah ada ni. Baik tuan-tuan itu kena pasti tuan-tuan kita Allah tuan kita betulkan niat kita. Itu saya nak Umar kita sebut tuan-tuan, mana-mana kitab hadis pun kita mesti berbaca dengan innama a'malu niat. Allah akan tengok tuan-tuan sebagai perkara yang kita buat, ibadat kita pastilah dengan niat kita. Betul tak niat kita tuan-tuan untuk kerana Allah. Dan pastinya tuan-tuan jaga rukun dan sah puasa yang kita buat ni. Saya tak nak bincang pasal ni panjang lah tuan-tuan Baik tuan-tuan apa maksud sikit puasa? Puasa tuan-tuan dari segi bahasa menahan diri, manakala segi isyarah syarak pula adalah menahan diri daripada makan dan minum dan perkara yang membatalkan puasa, bermula daripada terbit fajar sadiq sehinggalah terbenam matahari. Ini yang diistilahkan puasa. Puasa kita tuan-tuan yang wajib ada berapa? Ada 4. Pertama tuan-tuan, orang Islam kita ada 4 wajib puasa ni. Pertama, puasa Ramadan. Ni puasa yang kita insya-Allah akan sambut ni pada hari Jumaat ni. Yang kedua tuan-tuan, puasa qada puasa. Ini wajib tuan-tuan Ni saya tengok mungkin muslimat kita ada tinggal 4 hari lagi ni. Selesai tak kita bayar ni, anak-anak perempuan kita tuan-tuan, isteri kita selesai tak qada puasa. Ini puasa wajib yang kena bayar ni. Yang ketiga, puasa apa tuan-tuan Islam yang wajib? Puasa kifarah. Yang keempat, puasa nazar. Puasa sunat banyak tuan, banyaklah tuan Puasa bulan Syaban 6 hari, bulan Syawal, puasa Arafah 9 Zulhijjah, puasa Ashura 9 lepas 10 Muharram dan sebagainya. Dan hari ini tuan-tuan, fokus saya nak bincang sikit berkaitan puasa Ramadan saja. Baik tuan-tuan, kata Imam Baihaqi tuan-tuan puasa kita ni tuan-tuan ada 3 bahagian. Pertama 1/3. 10 hari pertama dipanggil bulan rahmat. Yang kedua dipanggil 1/3 lagi 10 malam kedua dipanggil bulan keampunan. Yang ketiga di bulan dijauhi api neraka. Dan kita minta tuan-tuan ada satu doa yang didoakan oleh Jibril yang diaminkan oleh Nabi. Apa doa Jibril yang diaminkan oleh Nabi? Dia kata mana-mana umat kamu selepas bulan Ramadan
membawa dosa yang sama sebelum Ramadan, aku doa celakalah kamu. Tuan-tuan, apa yang saya nak faham dekat sini tuan-tuan ni? Ini tuan-tuan bulan keampunan. Itu kata Jibril kata tuan-tuan ni, kalaulah tuan-tuan kita tak dapat keampunan daripada Allah pada bulan puasa ni tuan, celakalah kamu, kata Nabi, kata Jibril. Ini kita minta tuan-tuan ni, sebab bulan puasa ini bulan keampunan tuan-tuan. Dosa kita banyak tuan-tuan. Kita tak tahu tuan-tuan berapa banyak. Kita tak tahu tuan-tuan, kiamat yang paling hampir kita apa dia tuan? Kiamat yang paling hampir dengan kita apa dia tuan? Mati. Kiamat sebenar kita tak tahu bila tuan-tuan. Itu ilmu Allah. Tetapi yang kita takut ni tuan-tuan, kita punya kiamat yang paling hampir adalah kematian. Dan Nabi dah sebut tuan-tuan, umur umat aku sittin wa sab'in saja. Umur umat aku 60-70 saja tuan-tuan. Kita tak banyak tuan-tuan. Kita expired kita cepat. Itu saya sebut tuan-tuan, average orang Islam kita di Malaysia tuan-tuan, majoritinya meninggal 74 je tuan pada lelaki. 74, 76, 78. Itu saja tuan-tuan. Kita tak ada lebih tuan-tuan. Nak cari sekarang tuan-tuan umur yang 100 tahun pun dah tak ada tuan-tuan. Boleh kira orang yang baru 100 tahun. Sebab Nabi dah sebut dah, umur umat aku sittin wa sab'in saja. So, baik tuan-tuan. Apa dalil sikit tuan-tuan berkaitan tentang Ramadan ini? Jibril pernah tanya, "Ya Muhammad, akhbarni an islami." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Islami an tashhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tutuz zakah wa tasum Ramadan wa tahujul baita istata' ilahi sabila." Wahai Muhammad, kabarlah kepada tentang Islam. Rasulullah menjawab, Islam itu adalah bahawa engkau bersaksi itu Tuhan disembah melainkan Allah, dan engkau mendirikan solat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada Ramadan, dan menunaikan haji di Mekah mereka yang mampu. Hadis riwayat Bukhari nombor 8. Baik tuan-tuan, asasnya semua kita dah faham. Kita tuan-tuan, syarat kita orang Islam ada 5 rukun yang kita kena buat. Bab, syahadah, solat, zakat, haji dan puasa. Hati-hati tuan-tuan dalam Islam bukan 5 tolak 1 jadi 4. 5 tolak 1 kita tinggalkan satu perkara rukun, dia akan jadi kosong. Dia tuan-tuan malas berpuasa satu bab. Jangan sampai kita menafikan bab rukun itu adalah satu perkara yang wajib yang kita kena buat. Yang malas tu satu bab tuan-tuan tapi jangan kita menafikan. Puasa ini tuan-tuan adalah yang penting tuan-tuan, yang rukun kepada orang Islam yang kita kena patuhi. Itu kadang-kadang tuan-tuan kalau kita tengok tuan-tuan perbuatan dari segi ibadah ni yang wajib kita kena buat tuan-tuan, solat, zakat, haji, puasa. Tuan-tuan, antara 4 ni kalau kita tengok, syahadah ni tak apalah tuan-tuan antara 4 ni kalau kita tengok perbuatan yang kita kena buat, semua ni tuan-tuan, 3 ni nampak, 1 ni tak nampak. Tuan-tuan, solat nampak tak? Nampak. Tadi kita tengok haji ni tuan-tuan, sembahyang solat maghrib. Zakat nampak tak tuan-tuan? Kita nampak lah tuan-tuan, kita pergi amil jumpa dengan Imam Jamri, nanti zakat fitrah, nampak tak? Nampak. Zakat haji nampak tak? Haji ni baru balik haji, kita nampak. Puasa tuan-tuan nampak tak? Nampak. Macam mana kita nak pastikan dia berpuasa? Itu puasa ni tuan-tuan, dia Allah kata, aku dengan kamu hamba saja. Sebab kita nak kata puasa tu siapa dia tuan-tuan? Tak boleh nak takrifkan. Tuan-tuan, ada tak kalau kita tengok tuan-tuan, dalam mana-mana hadis tuan-tuan, ada ganjaran kepada orang yang berpuasa. Kalau kita solat, ada tak hadis? Ada. Orang kata orang yang berjemaah solat dapat 27 darjat. Tetapi puasa ni kita dengar tak? Tak ada. Sebab itu tuan-tuan puasa ni kita dengan Allah saja. Macam saya tengok haji ni tuan-tuan, dia kata dia puasa. Apa proof saya kata dia puasa? Dia pergi masuk bilik air ke tuan-tuan, sah puasa ke tidak dan sebagainya, saya dapat pasti tak? Tak dapat. Itu maksudnya tuan-tuan puasa ni betul-betul orang yang beriman saja betul-betul dengan puasa. 13 jam 25 minit tuan-tuan, macam-macam dia boleh buat. Kalau dia nak puasa tak puasa. Betul-betul dia hanya keimanan dia dengan Allah saja yang dia berpuasa ataupun tidak. Baik tuan-tuan saya tangguhkan sikit tuan-tuan. Ini isu besar juga tuan-tuan kalau kita tengok di Malaysia ini. Berkaitan apa tuan-tuan Saya ingat pada 17/1 lepas kita sambut apa tuan-tuan yang paling besar, Isra' dan Mi'raj. Apa maksud Isra'? Isra' bagaimana Nabi tuan-tuan berhijrah daripada Mekah pergi kepada Baitul Maqdis, dan Isra' pada Nabi naik kepada Surah Muntaha. Saya tak nak pincang pasal Isra' Mi'raj ni, panjang sangat tuan-tuan Tapi apa yang saya nak sebut dekat sini tuan-tuan apa benda yang penting dalam Isra' dan Mi'raj ni tuan-tuan perkara yang penting dalam Isra' Mi'raj apa dia tuan? Arahan solat.
Ingat tak tuan-tuan, Allah perintahkan Nabi tuan-tuan untuk solat. Nabi Musa kata arahan pertama tuan-tuan 50 kali. Betul? 50. Naik lagi, dia kata, Musa kata, pergi lagi ya Muhammad. Dia kata, umat kamu tak mampu. Dia kata 50 ni. Pergi turun tuan-tuan, sehinggalah 5 waktu. Kalau kita faham ni tuan-tuan ni, satu-satunya ibadat yang Allah direct kepada Nabi tuan-tuan ni, solat ni. Tuan-tuan, ibadat lain semua melalui Jibril di bumi. Senang kata kita faham macam tu. Kenapa tuan-tuan ni? Solat ni penting tuan-tuan. Ni tuan-tuan ni, kadang-kadang tuan-tuan ni, isu berpuasa ni tuan. Berapa ramai tuan-tuan orang yang berpuasa tapi tak solat? Ramai tuan-tuan? Ramai. Kajian yang dibuat tuan-tuan ni, baru-baru ni Ustaz Wadi Anwar pun sebut, Fazilah Kamsah pun, Dr. Fazilah Kamsah pun sebut perkara yang sama tuan-tuan. Orang Islam tuan-tuan di Malaysia 80 ke 85% tuan-tuan orang Islam kita di Malaysia tidak solat 5 waktu berturut-turut. Dia maksudnya bukan dia tak solat tuan-tuan. 85% tu kajian yang dibuat dia tak solat 5 waktu. Ada yang solat 1, dia mungkin tak solat 4, solat 2 dan solat 3 dan sebagainya. Ni macam mana tuan-tuan dengan puasa? Kita kadang-kadang ni tuan-tuan minta maaf nak sebut. Anak ni tuan-tuan ni kadang-kadang yang kecil ni tuan-tuan sampai lembik budak ni dia punya suruh puasa ni. Solat dia macam mana tuan-tuan? Itu tuan-tuan, solat ini tuan-tuan kalau kita faham dalam agama kita tak boleh berdiri kena duduk, tak boleh duduk kena baring, tak boleh baring tuan-tuan kena pakai anggota badan, tak boleh anggota badan kena pakai kelopak mata, tak boleh pakai mata-mata, pakai hati. Kalau tak boleh hati pakai lebih baik, wallahualam. Itu tuan-tuan ya, beza kita kalau ikut Imam Hanafi tuan-tuan, beza kita orang Islam dan bukan Islam solat. Tuan-tuan, macam mana kalau solat tuan-tuan, dia puasa tapi tak solat? Tuan-tuan, kalau kita tengok tuan-tuan, dari segi amalan tuan-tuan, kita kena faham tuan-tuan. Kalau kita bermusafir, apa pengecualian dia? Kalau puasa tuan-tuan, kita boleh tinggalkan, ataupun kita tak boleh berpuasa, nanti kena bayar balik satu bab. Solat ada tak ada kelonggaran macam tu? Tak ada tuan-tuan. Kita pergi musafir tuan-tuan, kelonggaran kita jamak kasar saja. Tak ada sampai kena tinggal solat. Nak menunjukkan tuan-tuan, solat ini wajib. Itu kata guru saya tuan-tuan, ni saya kena tekan sikit. Kenapa tuan-tuan? Saya takut tuan-tuan, puasa kita jadi sia-sia. Kata guru saya tuan-tuan, solat ni dia asas, solat ni dia tiang kita. Solat ini dia kata nombor akaun kita. Tuan-tuan, perkara pertama tuan-tuan, Allah akan tanya kita di akhirat nanti tuan-tuan, yang akan dihisap perkara pertama buat solat dulu. Perkara lain, kebaikan yang kita buat ni tuan-tuan, kalau yang ni tak lepas, macam mana yang lain? Ini yang saya bimbang ni tuan-tuan, ni kata guru saya, dia punya analogi mudah. Solat ini nombor akaun kita. Tapi tuan-tuan, kita solat, dapat pahala tak? Dapat. Tapi kalau nombor akaun ni tak ada, nak pergi mana solat ni tuan-tuan? Nak letak mana solat ni? Pahala solat tu. Itu yang kita risau tuan-tuan. Nabi sebut Rabbus sa'imu hatatu minas siyamihi ju'un wa atash. Boleh jadi orang yang berpuasa itu tidak mendapat apa-apa dari puasanya melainkan lapar dan dahaga. Hadis riwayat Imam Ahmad nombor 8856. Yang ni yang kita bimbang tuan-tuan. Kalau kita faham tuan-tuan bab solat ini, agama kita tuan-tuan menekankan solat ni sangat tuan-tuan. Sampai Nabi kata umur 10 tahun tak solat ni tuan-tuan, kena rotan anak tu. Sampai begitu disuruh. Sebab nak tunjukkan tuan-tuan, solat itu dia sangat penting. Itu baru-baru ni tuan-tuan, ada satu influencer, dia kata apa? Dia kata aku tak solat, dia kata aku cari cah pahala melalui sedekah. Tuan-tuan rasa betul? Nak sedekah kok mana tuan-tuan? Kalau asas ni tak selesai, nombor akaun ni tak ada. Yang ni dulu tuan-tuan ni, saya selalu ingatkan tuan-tuan, berapa ramai tuan-tuan puasa ni dia jadi uruf dan budaya saja. Tetapi dia tak faham tuan-tuan, orang puasa dia puasa. Tapi sebenarnya tuan-tuan, yang asas yang perkara yang paling penting tuan-tuan, bab solat ni tengok. Tolong tengok anak-anak kita ni tuan-tuan ni. Saya risau tuan-tuan ni, penat saja tuan-tuan. Yang kita bimbang, dia jadi puasa tu jadi penat saja. Itu tuan-tuan, dalil berkaitan puasa ni apa tuan-tuan, selalu kita baca ayat ni tuan-tuan, ni surah Al-Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Diwajibkan tuan-tuan sebagaimana diwajibkan ke atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam tafsir Ibnu Katsir menerangkan puasa tuan-tuan, puasa dapat menyucikan badan dan menyempitkan jalan syaitan. Pada permulaan Islam hanya 3 hari sebelum, sejak Nabi Nuh lagi. Dulu tuan-tuan, zaman Nabi Nuh tuan-tuan, dia zaman Utumat dahulu, dia tak dipuasakan sebulan. Dia hanya 3 kali saja sebulan. Itu kata guru saya tuan-tuan ni, kalau kita tak mampu nak puasa Isnin dan Khamis, memadai permulaan tuan-tuan, kita berpuasa hari putih ni tuan-tuan, sebulan 3 kali, itu pun cukup besar lah. Sebab umat terdahulu ni tuan-tuan, dia puasa. Tapi kita sehinggalah kita umat Nabi Muhammad, kita diwajibkan berpuasa sebulan pada bulan Ramadan. Jangan kita ambil yang umat terdahulu pula ni. Saya nak sebut ni tuan-tuan, apa yang diterangkan oleh tafsir Ibnu Katsir. Itu Nabi sebut lagi sekali tuan-tuan, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu taqaddamu min zambi. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kerana iman kerana Allah dan mengharapkan keredaannya, maka dia akan diampunkan dosanya pada masa-masa yang lalu. Ramai tak yang tak puasa tuan-tuan kat kita ni? Ramai tuan. Saya baru-baru ni tuan-tuan ni, saya sembang dengan satu sahabat saya tuan-tuan ni. Dia ni tuan-tuan bawa Grab food dekat Semenyih, bukan jauh dengan tempat kita ni. Tuan-tuan, saya tanya dengan dia. Saya kata, apa beza bawa Grab food bulan puasa dengan bulan biasa? Dia kata, aku bawa Grab food ni Farid. Saya tak kata semua Grab food tuan-tuan ni. Yang ni saya bagi ni contoh dia. Wallahualam tuan-tuan. Yang ni bukan Semenyih sini lah kot. Ni Semenyih dekat Venezuela kot. Dia kata apa tuan-tuan ni? Dia kata, Farid, dia kata, aku punya target, KPI aku, dia kata, untuk sehari aku nak dapat RM300. RM300 dia kata. So dia kata, setiap dia kata hari, aku akan habiskan masa untuk buat Grab food aku pukul 7 ke pukul 8. Baru aku dapat capai KPI. Untuk dapat RM300 bersih satu hari, dia kata. Tapi dia kata, bulan Ramadan, dia kata, pukul 1, dia kata, pukul 2, dia kata, aku boleh balik tidur lah, dia kata. Berderu ni tuan-tuan. Dari pagi ni tuan-tuan ni yang order Grab food pagi-pagi dah makan ni. Ramai tuan-tuan? Ramai tuan. Yang ni tuan-tuan minta na'udzubillah, saya bersangka baik lah. Mungkin yang beli tu muslimat kita yang uzur kot. Tapi tuan-tuan, ramai tak? Ramai dia kata. Bulan puasa dia kata, sebelum zuhur boleh balik tidur, dia kata, KPI aku untuk RM300 capai. Ni, orang yang berpelanggan buat Grab food. Saya tak kata semua tuan-tuan nanti kata pula tak kan. Wallahualam tuan-tuan ni. Baik ni tuan-tuan, kita bincang sikit tuan-tuan ni. Betul ke syaitan ni dibelenggu tuan-tuan? Orang kata syaitan ni diikat pada bulan Ramadan, syaitan ini dah tak ada dan sebagainya. Saya ambil satu hadis tuan-tuan ni daripada Tirmizi. Pada malam pertama bulan Ramadan, syaitan-syaitan dan jin-jin yang dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, tidak ada satu pintu pun yang terbuka daripada yang terbuka, dan pintu syurga dibuka. Tuan-tuan, saya nak sebut ni tuan-tuan, nombor 1 yang dibelenggu. Apa yang dimaksudkan dengan dibelenggu dalam hadis ni? Yang kedua tuan-tuan, ni kenapa tuan-tuan kita minta sangat Allah supaya ampunkan dosa kita tuan-tuan. Itu hadis Jibril tadi sebut apa tuan-tuan, celakalah kepada kamu tuan-tuan kalau kita tidak Allah ampunkan dosa. Sebab bulan Ramadan ni tuan-tuan, semua pintu neraka ditutup, semua pintu syurga dibuka. Yang ni tuan-tuan yang kita minta ni, yang kita minta ampun dengan Allah ni. Saya patah balik sikit pada bab belenggu ni tuan-tuan. Apa maksud dia belenggu tuan-tuan ni? Saya ambil contoh tuan-tuan ni, pandangan Imam Nawawi. Imam Nawawi sebut tuan-tuan yang dimaksudkan dia belenggu ialah dilemahkan keupayaan syaitan untuk menggoda. Maksudnya tuan-tuan, syaitan tidak terbebas seperti biasa, godaan syaitan menjadi lemah. Tuan-tuan, perbahasan mengenai dibelenggu ni tuan-tuan banyak tuan-tuan. Ada satu pandangan mengatakan syaitan-syaitan korporal dia besar-besar, general saja diikat. Yang korporal-korporal kecil ni tuan-tuan, dia tak. Banyak pandangan tuan-tuan ni. Tapi saya ambil pandangan Imam Nawawi, dia sebut apa tuan-tuan ni? Syaitan ni ada tak? Ada. Tetapi dia hanya dilemahkan keupayaannya supaya syaitan itu tidak menggoda. Itu saja. Maksudnya ada tak? Ada. Tetapi keupayaan saja itu dilemahkan. Syaitan ni tuan-tuan, itu musuh orang Islam kita ada berapa tuan-tuan? Ada 5. Pertama, musuh orang Islam kita siapa tuan-tuan? Syaitan. Yang kedua, nafsu. Yang ketiga, orang munafik. Yang keempat, orang Yahudi Nasrani. Yang kelima, hasad dan dengki manusia. Dalam konteks tuan-tuan dalam konteks Ramadan ini,
Ni syaitan ni tuan. Ni paling jahat ni, yang ganggu kita ni. Macam mana kita nak lawan tuan-tuan syaitan ni? Macam mana nak lawan syaitan ni, Tuan Haji Azlan? Syaitan ni tuan-tuan, kata guru saya, kau jangan lawan tuan-tuan, sampai bila kita tak akan menang. Maksudnya tuan-tuan ni, tuan-tuan, kita bergaduh dengan orang tak nampak, sampai bila kita nak menang? Kita bertumbuk dengan dia tuan-tuan, dia nampak kita, kita tak nampak dia. Macam mana nak menang? Tak akan menang tuan-tuan. Analogi yang mudah kata guru saya tuan-tuan ni, kita tengok anjing sebelah rumah Tuan Azlan kita sebelah. Nak suruh anjing tu diam. Kita hentak dia, kita kata diam, dia lagi kokak. Macam mana nak menang tuan? Jumpa tuan ni anjing tu. Pak, dia suruh diam itu anjing, boleh tak? Dia pun, anjing tu diam. Sebab dia dengar cakap tuan dia. Berbalik kepada syaitan ni tuan-tuan, macam mana kita nak buat? Minta tuan-tuan Allah lindungi kita. Sebab syaitan ni betul makhluk Allah juga. Supaya itu yang kita selalu sebut, a'udzubillah minasyaitonir rajim. Kalau susah tuan-tuan, banyak amalan ni. Atas sebelah kata guru saya sebelah tuan ni, belah kiri baca a'udzubillah minasyaitonir rajim, hembus sikit 3 kali tuan-tuan. 3 kali. Itu antara amalan-amalan. Tapi janganlah semua keluar elio pula tuan. Syarat dia buat 3 kali tuan-tuan. Sebab kita minta tuan-tuan Allah jauhkan kita daripada syaitan ini. Yang kedua ni tuan-tuan, nafsu yang kedua ni tuan-tuan, nafsu tuan-tuan, lepas syaitan ni, bulan puasa ni, ini yang kadang-kadang tuan-tuan balik pasar Ramadan ni tuan-tuan, macam penguin ni, dalam dia ni semua binatang tuan-tuan, semua tumbuhan dia beli ni, sampai semayang tarawih tuan-tuan, sampai cendol pun terkeluar pada ni tuan-tuan. Kalau sampai macam tu tuan-tuan, kita ikut nafsu makan dan sebagainya, agak-agak macam mana kita nak sambut, macam mana kita nak solat tarawih tuan-tuan? Susahlah sikit tuan-tuan ni. Tuan-tuan beringatlah tuan-tuan ni, sebab ini bulan-bulan ni bukan senang tuan-tuan kita nak dapat dan sebagainya tuan-tuan. Baik tuan-tuan, apa keistimewaan yang ada pada bulan Ramadan sikit tuan-tuan, yang kita nak sangat tuan-tuan? Kenapa kita minta sebut wa balik Quran Ramadan, wa balik Quran Ramadan ni apa tuan-tuan? Yang kita nak sangat, yang paling besar yang kita nak tuan-tuan, keampunan daripada Allah. Salah satu tuan-tuan doa yang Allah tidak akan tolak apa tuan-tuan ni? Kita nak apa tuan-tuan? Malam Lailatul Qadar yang ada pada bulan Ramadan. Tuan-tuan, penting tak malam Lailatul Qadar ni tuan? Penting. Tuan-tuan, Nabi kata tuan-tuan ni, saya ingat saya baca hadis tuan-tuan dulu sebelum ni. Siapa manusia yang paling baik? Manusia yang paling baik adalah orang manusia yang panjang umurnya dia buat kebaikan. Manusia yang paling jahat siapa tuan-tuan? Manusia yang paling jahat, manusia yang panjang umurnya dia buat kejahatan. Maksudnya apa tuan-tuan ni? Modal kita adalah umur kita. Senang kata tuan-tuan, orang yang meninggal umur 20 tahun dengan meninggal umur 70 tahun, yang buat ibadat 70 tahun, tentu 70 tahun baik. Ni tuan-tuan, kalau kita tengok Allah, saya tengok Pak Akub ni tuan-tuan, saya risau tuan-tuan. Macam saya, umur macam saya ni tuan-tuan, saya sampai tak umur 70 tahun duduk di masjid surau macam ni tuan, belum tentu tuan. Sebab umur kita tuan, modal kita ni. Dan kenapa saya nak sebut macam ni tuan-tuan ni? Pertama tuan-tuan ni, dalam umur, selalu saya ulang tuan-tuan ni, minta pertama tuan-tuan Allah berkat umur kita. Ni setengah orang tuan-tuan ni minta panjang umur je, tapi dia tak minta berkat. Berkat ni tuan-tuan ni, Allah bagi umur panjang kita buat kebaikan. Yang kedua ni tuan-tuan, minta Allah bagi kita sihat untuk buat perkara baik. Tuan-tuan, kalau tak sihat tuan-tuan, umur panjang tak guna tuan ni, minta maaf sebut. Saya ingat ni tuan, selalu saya sebut arwah Mak Siti tuan-tuan, arwah Mak Siti, kawan mak saya Mak Siti tuan-tuan. Pada last tuan-tuan kena stroke tahun 2020. Makan pakai straw apa, tak boleh bergerak tuan-tuan ni. Duduk dah kerekod macam tu tuan-tuan. Berapa lama duduk tak katik? 25 tahun. Tuan-tuan nak tuan-tuan kita panjang umur dalam keadaan macam tu? Na'udzubillah tuan-tuan. Itu kita minta tuan-tuan ni, panjang umur dengan berkat. Apa maksud? Kita buat kebaikan. Satu lagi tuan-tuan, Allah bagi kita sihat untuk buat kebaikan. Yang ni yang kita nak tuan-tuan. Baik tuan-tuan, berbalik sikit kepada malam Lailatul Qadar tuan-tuan. Apa yang Allah janjikan tuan-tuan? Orang yang dapat malam Lailatul Qadar ni tuan-tuan, bersama 1000 bulan. 1000 bulan tuan-tuan, kalau kita convert bahagi dengan setahun berapa tuan-tuan? 12 bulan. Lebih kurang tuan-tuan 83 tahun. Kenapa penting tuan-tuan ni 1000 bulan, 83 tahun yang kita nak kejar ni dalam ibadat kita? Tuan-tuan, kalau kita faham modal itu umur kita, kalau macam tu tuan-tuan, tak adalah kalau contohnya zaman Nabi Nuh. Contoh, Nabi Nuh tuan-tuan, hidup berapa tahun? 950 tahun. Ada pandangan kata Nabi Nuh hidup 1000 tahun.
Lama tak nak? Lama. So kita ni tuan-tuan, Nabi sebut sitin wasamain, umur 60, 70. Maksudnya tuan-tuan, Allah tu tak adil lah. Kan umat terdahulu bagi umur sampai 1000 tahun. Kita 60, 70 dah expired, dah meninggal. So tuan-tuan, apa yang Allah kelebihan kepada kita? Apa yang Allah lebih kepada umat Nabi Muhammad? Ni tuan-tuan, malam Lailatul Qadar ni. Contoh tuan-tuan, katalah Datuk sepanjang hidup tuan-tuan, Datuk Bakar dapat 10 kali malam Lailatul Qadar sepanjang hidup, contoh. Amin. Cuba tuan-tuan kali 10 kali 83 tahun. Tak 800 tahun. Yang ni yang kita nak ni tuan-tuan. Kita umur tak panjang tuan-tuan. Umat Nabi Muhammad tak panjang. Tapi Allah bagi kita malam Lailatul Qadar ni. Kalau dapat 10 tahun tuan-tuan, dah 800 tahun kita ibadat tuan-tuan. Yang ni yang kita nak ni tuan. Tu saya minta tuan-tuan ni. Saya ingatkan diri saya. Saya bagus tuan-tuan ya. Saya bukan saya bagus tak. Saya bercakap ni, saya berkongsi tuan-tuan, telinga saya lebih dekat dengan mulut saya. Senang kata tuan-tuan. Saya nasihatkan diri saya dulu ni tuan-tuan. Saya minta tuan-tuan kalaulah Allah bagi izinkan kita tuan-tuan untuk duduk bulan Ramadan ini. Tolong tuan-tuan tolong apa? Jangan duk target sangat tuan-tuan duk malam 10 malam terakhir. Jangan duk target sangat malam-malam tuan-tuan, malam-malam ganjil. Kalau mampu tuan-tuan untuk 30 malam, silakan tuan-tuan. Sebab kita tak tahu tuan-tuan 2027 kita dapat ke tidak bulan Ramadan ke depan. Belum tentu tuan-tuan. Sebab kita tuan-tuan, kita nak menghadap Tuhan ni tuan. Sebab kiamat kita makin hampir dengan kita. Kita tak boleh sebut kiamat sangkakala ni tuan-tuan dan sebagainya. Yang tu ilmu Allah, kita tak apa. Yang kita bimbang ni tuan-tuan, dah warning kita dah banyak dah tuan-tuan segi umur kita. Baik ni tuan-tuan apa kelebihan bulan puasa sikit tuan-tuan Pertama tuan-tuan, dah 8.30. Pertama tuan-tuan, memupuk kurang yang kurang bernasib baik. Dan kita tengok sahabat-sahabat kita berlapar tuan-tuan. Ingat sahabat-sahabat kita saudara ini, saya lajukan sikit tuan-tuan ni pun ada satu lagi tuan-tuan, kisah dia sikit. Kawan saya tuan-tuan ni dekat Kedah, sebut pula Kedah pula dah. Bukan Kedah sini tuan-tuan, ni Kedah dekat Nigeria. Dia meniaga tuan-tuan pasal Ramadan. Dia kata dia Malaysia meniaga lepas asar. Biasalah meniaga laut tuan-tuan Tapi rupanya tuan-tuan, dia cerita dia ada 2 shift meniaga. Satu lepas bulan pukul 4 dan satu lagi pagi. Pagi ni dia kata dia hanya sediakan ayam, dia kata potong 21, 22. Bukan besar, kecil macam tu tuan-tuan. Satu kobe sikit, kuah kari sikit. Dia kata nasi dengan ayam TOS ataupun sirap, dia kata dia meniaga. Letak dalam plastik hitam. Dia kata tuan-tuan, jualan pagi ni dia kata, yang meniaga ni, dia kata tak lari daripada 100 bungkus ke 120 bungkus. Ramai tak yang tak puasa ni tuan-tuan? Ramai. Yang ni, yang plastik hitam ni tuan, tolong tengok anak kita tuan-tuan. Saya risau tuan-tuan ni. Kalau kita tinggal ni tuan, tinggal dengan sengaja satu bab. Bila kita nak bayar tuan-tuan? Ni hutang kita dengan Allah ni. Ni tuan-tuan, ni puasa ni jangan main-main tuan-tuan Yang kedua, memberi seorang keampunan untuk mengawal kendak diri. Yang ketiga, menawarkan masa bagi orang untuk menyucikan jiwa. Daripada sudut kesihatan ni tuan-tuan, itu kalau kita sebut bab kesihatan ni tuan-tuan, tanyalah medical doctor di segi mana pun, mesti dia tanya kalau nak sihat mesti berpuasa, betul? Dan barat tuan-tuan, dia gunakan, dia tak kena puasa. Dia kata sekarang ni yang orang duk buat apa tuan-tuan duk pakai IF, intermediate fasting tuan-tuan, yang 16 jam yang minum air masak air sejuk tuan-tuan, dia tak makan apa tuan. Konsep dia tuan-tuan, nak sihat kena puasa. Itu tuan-tuan yang antara kebaikan puasa ni, pertama tuan-tuan, daripada sudut kesihatan, mengurangkan berat badan. Yang kedua, menstabilkan gula darah dan meningkatkan kepekaan insulin. Yang ketiga, mengurangkan tahap kolesterol LDL dan meningkatkan kolesterol HDL, mengurangkan tekanan darah tinggi, memberi rehat kepada sistem pernafasan dan mengawal stres. Tuan-tuan, banyak sangat tuan-tuan ni kelebihan tuan-tuan Allah bagi kepada orang yang berpuasa. Itu kalau orang yang sakit buah pinggang tuan-tuan ni, kalau tuan-tuan diagnose, baru ni saya tuan-tuan pergi juga tuan-tuan kalau kita punya stage buah pinggang tuan-tuan kedua tuan-tuan doktor akan nasihat dia tak ada ubat tuan-tuan. Dia suruh puasa je. Sebab mengurangkan beban buah pinggang kita supaya tuan-tuan, supaya kita proses tu tak banyak. Kalau stage 2 buah pinggang tuan-tuan pergi je. Mesti doktor suruh, dia suruh puasa je. Kita takut buah pinggang tuan-tuan, dia pergi stage 3, 4,
Na'udzubillah, jangan sampai dialisis. Doktor mesti amalkan tuan-tuan, dia mesti makan dia suruh jaga, kurangkan makan. Itu tuan-tuan ya. Puasa ni tuan-tuan dia reset kita balik, tubuh badan kita balik tuan-tuan. 11 bulan kita makan tuan-tuan, dia bagi rehat sikit tuan-tuan. Janganlah makan tuan-tuan, ada setengah orang tuan-tuan ni. Minta maaf nak sebut tuan-tuan ni. Betul dia makan sekali 2 kali tuan-tuan, tapi buka puasa tuan-tuan dah macam tuan-tuan 3 pinggan tuan-tuan, macam makan tuan-tuan ni. Tu macam tak puasa tuan-tuan. Rugi tuan-tuan ni. Kan? Yang satu lagi tuan-tuan, dari segi jiwa ni tuan-tuan, riset kita tuan-tuan ni, Quran ini sebagai jiwa dan sebagainya, 30 hari kita tuan-tuan ni, setahun, inilah dulu mungkin Quran kita kurang sikit, Allah bagi kita tuan-tuan untuk meningkatkan kejiwaan kita kepada agama kita dan sebagainya untuk menilai. Baik tuan-tuan, antara amalan baik bulan puasa ni tuan-tuan ni, jadi saya lajukan sikit tuan. 834. Pertama, menyegerakan waktu berbuka. Yang kedua, perbanyakkan sedekah. Yang ketiga, perbanyakkan Al-Quran. Yang ketiga, menjaga lisan. Yang keempat, melaksanakan sahur. Yang kelima, solat dan ibadat malam. Bulan puasa dengan makan buka puasa dengan makanan manis. Segera solat maghrib setelah membatalkan puasa. Fokus pada 10 malam terakhir. Iktikaf atau berdiam diri dan menghidupkan malam Lailatul Qadar. Tuan-tuan, saya nak sentuh sikit dalam perkara yang saya sebut dalam 10 tadi tuan-tuan. Bab sedekah. Yang ni tuan-tuan ni tu. Tu banner belakang tuan-tuan ni. Kalau ada duit tuan-tuan, kalau ada rezeki tuan-tuan ni, itu Nabi kata tuan-tuan ni, orang yang bagi buka, orang buka puasa ni tuan-tuan ni, pahala dia sama kita dapat pahala puasa dia tu. Yang ni tuan-tuan kena perbanyakkan ni tuan. Itu kalau tuan-tuan tengok tuan-tuan dalam tengok tuan-tuan, Nabi apabila sampai ke Madinah, tuan-tuan, apa ucapan Presiden Nabi, apa yang Nabi sampaikan kepada orang Muhajirin dan Ansar, ada 3 perkara tuan. Pertama, Nabi seru tuan-tuan bagi salam. Yang kedua, bagi orang makan. Yang ketiga tuan-tuan apa? Yang ketiga, eratkan hubungan silaturahim. Yang keempat tuan-tuan ni, baru bangun jaga malam. Yang kita pilihlah mana syurga yang kamu nak. Perkara tuan-tuan, Nabi naik pergi ke Madinah, 4 perkara tu dulu yang disampaikan. Nombor 2 tuan-tuan apa dia? Bagi orang makan. Tambah bulan puasa ni tuan-tuan, gunakanlah tuan-tuan. Tak dapat sikit dapat banyak tuan-tuan. Itu kisah dalam perang Tabuk tuan-tuan, Abu Aqil tuan-tuan. Bagaimana Nabi minta kepada orang ramai tuan-tuan masa tu seru pada untuk membiayai untuk perang Tabuk. Masa tu tuan-tuan ada seorang nama tuan Abu Aqil. Abu Aqil ni tuan-tuan dia seorang yang susah, tak ada duit. Tapi dia nak menyumbang tuan-tuan Tapi dia apa yang dia buat tuan-tuan Dia siram pokok kurma, dia hanya dia dapat segenggam biji kurma. Dan saya ringkaskan cerita tuan-tuan dia bagi kepada ya Rasulullah, kalau ikut tuan-tuan dan ikut sejarah dalam perang Tabuk ni, Abdul Rahman bin Auf tuan-tuan bagi 100 ekor unta. Dia hanya bagi tuan-tuan apa? Segenggam biji kurma saja. Tuan-tuan, apa yang dia buat tuan-tuan? Nabi angkatkan tuan-tuan, dia kata inilah sedekah yang paling tinggi. Yang kamu sebabkan keikhlasan dia, yang ketulusan dan keikhlasan daripada Abu Aqil ini. Nak sebut apa tuan-tuan tak mampu 100 orang tuan-tuan bagilah seorang makan. Jangan nak tunggu tuan-tuan 30 orang. Saya pun tuan-tuan kalau pesan guru saya tuan-tuan kalau lah kita balik tuan-tuan nak beli martabak satu pergi pasar Ramadan tuan-tuan untuk kita makan, apa salahnya beli 2, letak satu dekat surau tuan-tuan. Wih, besar pahala tuan-tuan bagi orang makan ni. Saya ingat muslimat tuan-tuan belakang ni sikit kan, kalau hari Sabtu Ahad ni tuan-tuan kalau masak, lebihkan sikit tuan-tuan bagi dekat jiran. Sebab fadilat tuan-tuan bagi orang makan, satu bagi orang makan tuan-tuan, yang kedua tuan-tuan pahala sedekah, yang ketiga ni tuan-tuan pada bulan Ramadan ni, ini besar tuan-tuan. Kalau tak mampu tuan-tuan, setakat manalah, macam surau kita ni tuan-tuan dia banyak package. Ada package ni saya bukan nak war-warkan, saya nak sebut ni tuan-tuan, apa yang pihak surau kita buat ini, dia nak bagi ruang kepada kita tuan-tuan untuk kita bersedekah ni. Dan satu lagi saya kena ingat juga sikit tuan-tuan. Sikit tuan-tuan ni, pesanan iklan. Saya ada satu kawan tuan-tuan duduk dekat Cyberjaya. Dia kata bulan puasa dia kata dia cukup stres, dia kata tension, dia kata dia berniaga. Dia kata apa yang stres tuan-tuan ni? Geng-geng surau ni dia kata dengan masjid ni dia. Ni bukan surau sini tuan-tuan ni, surau sini baik-baik. Ni surau dekat Afrika. Apa dia sebut tuan-tuan ni? Dia kata contohnya order 30 bungkus untuk iftar dekat surau dia kata. Tapi dia kata yang geng-geng surau ni dia kata dia punya balon dia kata minta supaya lebih, bagilah lebih sikit, ni kan bulan puasa, takkan tak tahu ni sedekah ni macam ni tuan.
Dia kata kalau seorang tak apa tuan-tuan, ramai yang sebut macam ni. Dia kata kadang-kadang stres. Dia kata saya pun tahu tuan-tuan, dia kata konsep sedekah ni, dia kata, tapi janganlah sampai paksa macam tu. Ni saya minta tuan-tuan ni, kalau kita punya bajet 30 orang, cukuplah 30 orang tuan, tak payahlah kita nak pergi push kawan tu. Dia kata kadang-kadang penat, dia kata, dia bagi tazkirah pula, dia kata pagilah makan, takkan ini berkira sangat tuan-tuan. Allah, dia kata letih dia dah. Yang ni saya minta tuan-tuan ni peringatan sikit-sikit tuan-tuan ni, kalau boleh tuan-tuan ni. Yang seterusnya saya nak sebut sikit malam Lailatul Qadar, malam nuzul Quran. Quran diturunkan. Selalunya kita sambut cuti 17 Ramadan ini. Tuan-tuan, ini bulan Quran diturunkan. Bab Quran ini tuan-tuan penting tak penting. Ini satu-satu mukjizat yang masih ada dekat dunia ni tuan-tuan. Tak adalah mukjizat tuan-tuan, Quran sajalah ini. Yang ini menjadi lampu dan pelita kita dalam kubur kita tuan-tuan. Itu tuan-tuan Imam Syafi'i tuan-tuan satu hari 2 kali khatam Quran tuan-tuan. Saya tuan-tuan, mana sahabat-sahabat kita yang tak berapa nak clear dengan Quran tuan-tuan, mungkin bacaan tak apa nak baik dan sebagainya tuan-tuan ni, pergilah belajar sikit tuan-tuan ni. Saya pun tuan-tuan belajar juga sikit baca Quran. Minta izin sikit lah, sikit tambah sikit Imam saya ambil 5 minit sikit boleh? Baik tuan-tuan ni, saya tuan-tuan ni bab Quran ini kalau tak pandai tuan-tuan ni, termasuk saya lah, saya bagi peringatan ni, saya teringat tuan-tuan Prof Dr. Kalmet Ibrahim, tuan-tuan kenal? Dia punya buku viral tu Travelog Haji. Dia meninggal tuan-tuan pada bulan 14 Januari tahun 2025. Umur dia meninggal tuan-tuan 60 tahun. Saya terinteresting dengan Profesor Dr. Kamel ni tuan-tuan. Dalam dia punya cerita, tuan-tuan pergi ke TikTok, tuan-tuan pergi YouTube, tuan-tuan cari dia punya tuan-tuan. Antara satu pengisian dia, dia memang suruh ajar kita tuan-tuan bab Quran ini tuan-tuan, jangan malu. Dia ni tuan-tuan pensyarah di UiTM, pensyarah di Universiti Madinah dengan UNIKL. Dia 3 universiti tuan-tuan. Dalam dia punya perkongsian tuan-tuan ni, dia tak pandai baca Quran tuan-tuan. Masa tu dia dah pangkat doktor dan masa tu dah ada profesor. Dia kata dia tak pandai baca Quran, tapi yang mengajar dia tu adalah pembantu dia yang mengajar dia Quran. Ni kalaulah kita tuan-tuan, orang yang level ada doktor profesor ni tuan-tuan, tak pandai baca Quran, belajar, Allah, kita ni tuan-tuan apa sangat kan? Apa pun tak nak ke depan dengan orang ni. Tuan-tuan belajarlah tuan-tuan, sebab Quran ini satu yang cukup penting ni. Baik tuan-tuan kita surau kita buat 8 ke 20? Buatlah tuan-tuan. 8 ni tuan-tuan Nabi buat. Kan? Nabi buat 8 tapi bacaan Nabi panjang. 20 siapa perkenalkan? Saidina Umar buat. Saidina Umar buat apa tuan-tuan? 20. Kita nak argue ke Umar? Ini bukan calang orang. Saidina Umar tuan-tuan ni antara 10 sahabat yang Allah jamin syurga. Tapi ni tuan-tuan dalam kita punya perbahasan ulama tuan-tuan, 8 pun boleh, 20 pun boleh. Tapi kalau kita dapat 20 lagi bagus. Yang tak bagus apa yang tuan-tuan jangan tak buat Yang kedua, jangan bergaduh tuan-tuan. Kalau dia mampu buat 8 permulaan, raikanlah dia tuan-tuan sebab benda ni tuan-tuan dia penting dia ada buat tuan-tuan ni yang pada saya tuan-tuan, agama ajar kita anak-anak kita untuk berpuasa umur berapa tuan-tuan? 7 tahun. Ini kadang-kadang 6 tahun dia suruh sampai lembik budak tu tuan-tuan. Tu kata pesan tuan-tuan dalam agama kita mengajar umur 7 tahun anak kita macam mana tuan? Katalah dia pukul 10 pagi dia mampu. Berhentilah tuan-tuan, dia dah lapar. Hari kedua buatlah balik pukul 11. Sikit-sikit lah tuan-tuan. Sebab itu penting, sebab kita nak suruh dia buat. Keistimewaan bulan Ramadan ni tuan-tuan, Allah ampunkan dosa. Yang kedua diperuntukkan syurga. Yang ketiga dikabulkan doa. Ni tuan-tuan saya nak sikit sebelum saya tangguhkan kita punya pengisian pada hari ni. Saya nak sebut ni tuan-tuan, ada 4 waktu. Tuan-tuan dapat yang ni pun hari ni pun jadi Ada 4 waktu. Kalau Allah izinkan kita bulan Ramadan ni tuan-tuan, ada 4 waktu yang Allah kabulkan doa kita. Nombor 1 tuan-tuan, Nabi kata tuan-tuan, 3 doa yang tidak akan ditolak. Pertama, doa orang yang berpuasa ketika berbuka. Yang kedua, doa pemimpin yang adil. Yang ketiga, doa orang yang dizalimi. Hadis riwayat Tirmizi. Saya sebut nombor 1 tuan-tuan doa yang tidak akan ditolak. Nombor 1 tuan-tuan, doa sebelum berbuka puasa. Yang ni kena ambil tuan-tuan. Yang ni tuan-tuan katalah 7.30 tuan-tuan, 7.20 tuan-tuan, duduk sikit dengan anak-anak tuan-tuan ataupun duduk dengan surau. Macam kita surau kita tuan-tuan, ustaz kita, Ustaz Zaini pun dia baca sikit sebelum subuh tuan-tuan. Janganlah menyembang tuan. 10 minit terakhir tuan-tuan, ini waktu puncak kita yang diuji dengan lapar dan sebagainya tuan-tuan. Ini kenapa doa kita salah satu disebabnya. Doa tuan-tuan 10 minit ni. Kenapa perlu doa tuan-tuan? Perlu tuan-tuan. Pertama tuan-tuan, dosa kita banyak.
Doa ni kenapa perlu tuan-tuan? Kita Allah tuan-tuan, hajat kita tuan-tuan, masalah kita banyak. Yang ketiga tuan-tuan, anak-anak kita perlukan doa kita ni. Ini penting sangat doa ni tuan-tuan. Itu tempat pertama, nombor satu. Yang nombor dua tuan-tuan, doa yang ada bulan Ramadan yang Allah makbulkan adalah doa ketika bersahur. Nabi sebut tuan-tuan, Tuhan kita turun ke langit dunia pada setiap malam ketika sepertiga malam terakhir. Lalu dia berkata, siapa berdoa kepadaku maka aku akan perkenankan. Bagi siapa yang mohon kepadaku maka aku akan memberinya. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku maka aku akan mengampuninya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan, waktu perdana orang Islam dekat mana tuan? 2/3 malam. Sebelum subuh, pukul 4 pukul 5 pagi. Hari lain tuan-tuan mungkin kita terlajak, kita terus ke subuh, kita tak sempat kita nak bangun malam. Tapi tuan-tuan, bulan puasa dah tentu kita bangun sahur dan kita bangun pagi tuan-tuan. Ni yang Nabi sebut ni tuan-tuan. Yang waktu perdana tuan-tuan yang Allah akan makbulkan doa kita. Doa tuan-tuan, paling tidak tuan-tuan ni, 3 benda tu jangan lupa tuan-tuan. Pertama, solat tahajud sikit tuan-tuan. Yang kedua, solat taubat. Yang ketiga, kata guru saya tuan-tuan, doa. Ni saya minta muslimat tuan-tuan, jangan sibuk sangat tuan-tuan ni, nak masak benda-benda fresh ni. Terangat je lah apa yang ada ni jadilah tuan-tuan. Bukan nak makan banyak sangat pun tuan-tuan. Fokus yang ni tuan-tuan. Fokus sikit tuan-tuan. Bangun awal sikit tuan-tuan, pastikan solat tuan-tuan ni. Yang kedua tuan-tuan, kalau rajin sikit tuan-tuan, solat mandi sebelum subuh, nak sihat. Nak sihat tuan-tuan, kata guru saya, mandi sebelum subuh. Mandi sebelum subuh tuan-tuan, dia menyihatkan badan. Mandi selepas subuh hanya menyegarkan badan. Jangan mandi air panas pula tuan. Salah satu tuan-tuan, syaitan ini panas, kata guru saya tuan-tuan. Itu kenapa kita kena mandi subuh waktu pagi. Sebab salah satu ni tuan-tuan, minta baca sikit ya kudus supaya Allah sihatkan kita tuan-tuan bagi penyakit dan sebagainya. Tuan nak sihat tuan-tuan, tuan-tuan cuba ini. Itu kalau kami tuan-tuan di pusat penagihan dadah, mana-mana modul rawatan dadah ni tuan-tuan ni, pergilah, saya pergi sampai Indonesia tuan-tuan, saya pergi rawatan sampai Rusia, mari kita buat satu modul tuan-tuan pasal dengan penagihan dadah. Dadah ni tuan-tuan ni paling highest tuan-tuan, rejection min amalan syaitan ni tuan. Yang syaitan ni tuan-tuan, nombor satu ni tuan-tuan, mesti mandi 10-10, 40 palah. Nak tunjuk tuan-tuan, kalau sakit macam tu pun tuan-tuan ni, kalau esok kajian yang dia buat, kita sakit sikit-sikit ni tuan-tuan, amalkan sikit tuan-tuan, kalau mampu buat-buat lah. Yang ketiga, malam Lailatul Qadar. Ni yang tempat ketiga, carilah tuan-tuan ya. Yang keempat, doa ketika sepanjang berpuasa. Nabi sebut doa orang yang berpuasa tidak akan ditolak sehingga dia berbuka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Maksudnya tuan-tuan, nombor 4 apa dia? Sepanjang kita berpuasa tuan-tuan, itu doa yang Allah makbulkan. Selepas subuh, semayang zuhur, semayang asar ni tuan-tuan, solatlah. Sebab yang kita minta tuan-tuan, ini adalah bulan keampunan, bulan rahmat yang kita nak pada bulan Ramadan ini. Baik ni tuan-tuan, apa yang kita bincang sikit pada malam ni tuan-tuan ya? Nombor satu, kita buat kesimpulan sikit tuan-tuan, summarize sikit. Nombor satu, apa yang kita bincang tadi? Nombor satu tuan-tuan, saya sebut sikit, wa balik Ramadan. Minta Allah tuan-tuan supaya kita pertemukan bulan Ramadan ini. Walaupun tuan-tuan tinggal 4 hari, belum tentu. Minta Allah, doa kita tuan-tuan, Allah pertemukan bulan Ramadan. Yang kedua tuan-tuan, puasa ini satu perkara yang rukun, yang wajib, yang kita kena buat sebagai orang Islam. Yang ketiga tuan-tuan, saya sebut sikit tuan-tuan, apa kesan kepada orang yang tidak berpuasa. Yang keempat seterusnya tuan-tuan, saya sebut tuan-tuan, antara kelebihan-kelebihan orang yang berpuasa ni tuan-tuan. Yang kelima saya sebut tadi tuan-tuan, tentang amalan-amalan. Ada 10 amalan yang kita kena buat pada bulan puasa. Yang paling penting tuan-tuan, Quran ini jangan tinggal tuan-tuan. Yang seterusnya, last kali tuan-tuan, yang ni kalau tak dapat, yang lain tak apa tuan-tuan, dapat 4 ni jadilah. Apa dia? 4 tempat yang Allah makbulkan kita pada bulan puasa. Nombor 1 saya sebut apa tuan-tuan? Sebelum berbuka. Nombor 2, kita malam 2/3 malam. Yang ketiga, malam Lailatul Qadar. Yang keempat tuan-tuan, sepanjang kita berpuasa. Itu antara yang Nabi sebut kepada kita tuan-tuan, ada tempat-tempat yang Allah untuk makbulkan kita berdoa. Yang paling penting kita minta apa tuan ni? Jangan minta kaya sangat tuan. Nombor 1 minta apa tuan? Minta Allah ampunkan dosa kita. Yang ni perkara paling besar yang kita minta. Supaya Allah ampunkan dosa kita. Yang ni perkara paling besar yang kita kena minta awal tuan. Jangan sebut benda lain dulu tuan. Baik tuan niat, saya itu saja sikit perkongsian saya pada malam ini. Bukan niat saya nak mengajar tuan, lebih pada berkongsi mana baik terhadap Allah dan kurang tu pada saya sendiri.
Saya tangguh tuan-tuan, majlis kita dengan tasbih kifarah dengan surah Wal-Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.